Salam geng, bersama saya Komando Kim bersama tim Persatuan Reka Ulang Sejarah. Kami bersama-sama tim Proxim membuka booth pameran di Museum Tentera Darat Port Dickson. Di sini kami membuat booth pameran baju-baju ketenteraan daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Okey, di sini adalah contoh baju istiadat yang dipakai oleh askar Melayu untuk yang berpangkat Brevet sehingga Corporal. Ini pula adalah NCO untuk baju istiadat mereka yang berpangkat Sarjan ke atas. Dan ini pula adalah baju istiadat pegawai untuk askar Melayu, iaitu Lieutenant muda ke atas. Di sini pula adalah baju mufti. Baju mufti ini merupakan adalah baju Melayu untuk askar Melayu. Nama dia baju mufti, dan warna putih adalah untuk berpangkat lain-lain pangkat dan hitam adalah untuk pegawai. Di sini pula adalah baju drum major untuk Regimen Askar Melayu pada tahun 1930-an dan 40-an. Dan baju yang saya pakai ini adalah baju pegawai untuk Regimen Askar Melayu. Baju ini dipakai oleh anggota Masaleh dan juga orang Melayu itu sendiri dalam Regimen Askar Melayu. Dan saksikan lagi video-video saya akan datang, dan support kami tim Persatuan Reka Ulang Sejarah. Sekian daripada saya, Komando Kim. Terima kasih.